Bagusnya. Ada sushi lah. Nampak sedap. Papa, cepatlah kita makan. Saya pun dah sediakan minuman abang. Oh, bagus tu. Saya nak buat minuman lain. Semua makanlah dulu ya. Sedapnya. Wasabi ni rasa pedas memang bagus sangat lah. Kamu ni masih budak kecil lagi tapi suka makan sushi dan wasabi. Memang pelik lah. Ya, Hima, nantilah. Hima, kamu belum boleh makan sushi lagi lah. Oh, ini boleh main Encik Ketam. Cik Rama-Rama pun ada. Dasar budak-budak. Nah, jangan. Saya suka sangat bawa minuman tu. Kamu tu masih kecil lagi tahu. Hima pun nak hidup bawa minuman tu. Tak boleh. Hai, tengok ni. Hima patutnya main dengan benda ni. Papa tahulah. Saya tahu, bayi tak suka bau minuman yang busuk ni. Cuba hidup ni. Oh, macam sedap je lah. Dia cakap dia macam nak rasa pula. Tak payahlah kamu nak terjemah. Walaupun dia masih bayi, Papa rasa risau pula dengan dia ni lah. Itu. Saya nak buat. Oh, ya ke? Baiklah, kamu tuang. Encik, lama tak jumpa. Kalau hari-hari macam ni tentu rasa seronok. Zaman sekarang, orang tak cakap, iya. Kain lap meja. Ya, Papa nak gunakan kain lap meja emas ke? Ataupun kain lap meja perak? Sekarang bukan masa nak main kapak emas lah. Cepat sikit pergi ambil kain tu. Apalah kapak. Saya pun nak minum seteguk jas ni lah. Kamu ni nak tiru cara Papa pula ke? Dah. Dah tumpah lagi. Baiklah, seterusnya nak makan mana satu ya? Saya nak makan inilah. Makan landak laut ke? Dia makan sekali suap aja ke? Oh. Oi, Hima, kamu belum boleh makan benda ni. Jangan makanlah. Tunggulah dulu. Bazirnya. Telur salmon perisa susu. Tahu tak betapa penatnya Papa kena kerja untuk dapatkan duit nak beli sushi ni? Kenapa ni? Apa yang berlaku? Kejap lagi siaplah minuman tu. Abang tolong jaga mereka ya. Saya nak cuba makan yang ni dan yang ni sekaligus. Mana ada orang makan abalone dengan lemak tuna sekaligus? Tak boleh ke? Bukannya tak boleh. Sepatutnya nikmatilah sushi dulu. Nah, makan telur ni ataupun timun gulung tu. Papa masa kecil dulu, landak laut salmon, abalone dan tuna semuanya tak pernah makan, tahu tak? Tak boleh ke bagi Papa tenang? Tengok ni. Bayang Jun sayang. Tengok tu. Nohari Roshi sayang. Tengok ni. Bayang Jun sayang. Tengok tu Nohari Roshi. Papa tak boleh terimalah. Dah sejuk pula. Papa nak pergi panaskan dulu. Sinchan, tolong tengok kain mawari. Baik. Saya rasa nak terkencing lah pula macam mana ni. Shiro, tolong tengok kain mawari ya. Abang nak pergi tandas sekejap. Jangan nakal-nakal ya. Rasa dah cukup agaknya. Hima, apa yang kamu buat sampai jadi macam ni? Apa dah jadi ni?
Alamak, bukannya senang Papa nak cari duit beli sushi ni. Apa yang dah jadi ni? Takkan sekejap pun abang tak boleh jaga dia? Ya, baiklah, maafkan saya. Betul kata Papa. Sepanjang hari ni tak ada benda baik berlaku. Si Chan, kamu pun tolonglah Papa kutip. Pemeriksaan kesihatan cikgu semua. Doktor, persediaannya dah pun siap. Ya. Pemeriksaan kesihatan setahun sekali. Tiap tahun masa-masa macam ni lah senang jatuh sakit. Mungkin... Saya dah mengandung ke? Takkanlah. Akhir-akhir ni makin teruk muat saya. Apa kamu merepek ni, Sinchan? Pengetua? Oh, nampaknya penyiasatan kesihatan akan bermula. Bukan penyiasaan lah, pemeriksaan. Tadi saya dah hantar dia masuk dalam kelas tadika. Kenapa dia dekat sini? Saya adalah boneka yang boleh hidup perkara yang menyeronokkan. Dengar sini. Hari ni tak ada apa-apa yang menyeronokkan lah. Betul tu, hanya pemeriksaan kesihatan untuk cikgu-cikgu saja. Budak-budak dilarang masuk. Baik kamu balik ke rumah sekarang. Takut timbul masalah. Bukan macam tu sebenarnya. Kalau macam tu keadaannya, baik saya balik dulu. Tapi, pertengahan jalan balik rumah mungkin saya akan tersesat. Mungkin ada kemalangan pada jalan raya. Takkanlah. Tak apa. Jangan risau pasal tu. Cikgu Yasinaga, Ya, lepas pemeriksaan kesihatan nanti saya akan hantar dia balik. Hohoi! Nampaknya Sinchan dah kembali semula. Tak habis-habis lah. Tapi nanti duduk diam-diam ya. Baik. Baik, mula-mula kita ukur ketinggian dan berat badan. Nak ukur dada ke? Kita tak ukur tu. Dengar tak? Sayang sekali. tak payah nak minta persetujuan dari saya, ya. Cik Mas Suzaka, silakan. Baik. Cikgu menipu. Betul lah, nampak sangatlah kan. Baiklah, 157.5 cm. Dah rendah 0.5 cm berbanding tahun lalu. Ukurlah betul-betul. Ya, saya dah catatkannya. Semakin umur bertambah akan jadi kian rendah. Tak siapa pun akan bertambah tinggi. Dah tua you. Awak cakap apa tadi? Tak cakap apa-apa pun. Mentang-mentang awak muda sikit dari saya, tak payahlah nak mengada-ngada sangat. Tak adalah. Rasanya berat badan saya tentu kurang. Pagi ni saya tak makan demi sebab ni. Semalam saya tahan diri saya dah tak makan apa-apa. Tipulah, dah bertambah. Itu hebat kan? Dah agak dah. Apa awak masukkan dah agak dah? Air-air ni saya tengok belakang awak nampak macam kembung sikit. Punggung besar ke? Dengar sini. Saya tak nak dengar perkara macam tu dari awak. Macam budak-budak. Awak cakap saya macam budak-budak. Apa yang awak cakap ni? Pipi gebu tapi tak nampak bentuk pinggang pun. Perut buncit badan macam awak tu elok sangat ke? Oh, saya dengan Midori badan sama ke? Badan budak kecil. Apa awak kata? Siapa yang macam tu? Ya, awak lah. Biadab betul. Sama lah. Sudahlah. Janganlah nak bergaduh dekat sini pula. Awak tu gemuk sikit aja ya. Sudah. Tak payahlah nak bising pasal benda-benda kecil macam tu. Saya dah tak sarapan pagi tadi. Sakit hati je. Cepat sudah ke pemeriksaan kesihatan ni. Tak payah nak bising pasal kecil-kecil macam tu. Apa maksud awak? Memang itulah maksud saya sebenarnya. Tunggu dulu, Cikgu Agio. Betul awak ni. Kalau tak tambah sombong lagi, tambah gemuklah jadinya. Apa ni? Sabarlah sikit. Pemeriksaan kesihatan ni. Nampaknya perlukan masa yang banyak untuk semua ni. Ya. Atas 180, bawah 90. Macam tu ke? Selalunya taklah teruk sangat. Kalau puncanya angkara tekanan, dia akan meningkat secara mendadak. Betul kan, doktor? Dan lagi setengahnya pula. Kalau macam tu, apa kata lepas pemeriksaan X-ray nanti ukur semula, ya? Boleh juga kalau macam tu. Baiklah, kami tak mahu tekanan darah cikgu-cikgu semua naik, jadi jangan ganggu, ya?
Mari kita pergi sekarang, Sinchan. Begitulah ceritanya. Maaflah ya, sila beri tunjuk ajar. Baiklah, saya dah faham. Jadi adik, duduk di sini tengok saja ya. Ya. Oh, ketua akan mulakan pelancaran ke? Itu Bukan kan. macam tu. Mesinnya mengimbas dalam badan seperti dada dan juga perut lah. Baiklah, sekarang Encik tolong minum ubat ni ya. Ya. Saya memang tak suka betul lah minum ubat ni. Kalau Encik minum ubat ni, ia akan jadi senang sendawa. Jadi bertahanlah ya. Hei, benda tu sedap tak? Bagilah saya minum sama. Tak boleh, tak boleh. Benda ni diminum untuk periksa perut saja. Kamu tahu tak? Kedekutnya. Ha? Tak sedap ke? Masa macam ni lah kena bertahan dan jadi contoh yang baik untuk budak-budak. Hei kakak, benda ni imbas bahagian dada ke? Kakak tunjukkanlah pada saya. Tak boleh lah. Berjaya juga saya habiskan. Nak tengok perut tapi kenapa belakang hadap mesin? Untuk mengimbas perut pengetua dari pelbagai sudut lah. Jadi terbalik pun boleh ke? Ya. Seronoknya, bagilah saya cuba. Tak boleh, jangan. Kan saya dah cakap tak boleh. Tak boleh, saya cakap dengar tak? Tolong hentikannya sekarang. Hentikannya sekarang. Alah, cukuplah tu. Tolong minum ubat ni sekali lagi ya. Baik. Pertandingan bekal makanan. Mari kita semua makan. Apa ni? Jangan ambil tomato saya lah. Mak saya kata kalau dah makan ayam, daging, kenalah makan saya juga. Barulah betul caranya. Pulangkan. Jangan pulangkan. Kamu berdua ni kenapa bergaduh ni? Si Sinchan ni, dia makan bekal makanan saya tadi. Sinchan, mana dia bekal makanan milik kamu? Saya dah makan tadi, jadi dah habislah. Dia makan sebelum rehat. Sinchan, kalau awak lapar, marilah makan bersama-sama dengan saya. Bos saya nampaknya. Telur goreng yang cukup besar. Macam sedap je lah. Saya yang buat sendirilah. Awak pandai lah. Betul ke kamu yang buatnya, Bu? Bu memang hebat betul lah. Lelaki zaman sekarang kalau tak pandai masak, memang tak diminati ramai kan? Sekadar memasak macam ni saya pun pandai. Betul ke? Alah Toru, kamu tak payahlah nak masak, nak buat apa. Mama yang buatkan, kamu makan sajalah. Oing, oing. Awak ni tak sudah-sudah tiru gaya Mama. Ini tomato yang awak makan tadi ke? Nenek, awak ni pandai memasak ke? Ya, mestilah boleh. Saya main pondok-pondok selalu tu secara betul-betul, awak tahu tak? Tapi memasak berbeza dari main pondok-pondok lah. Sinchan pula macam mana? Cici, tak boleh pandang rendah pada saya. Nohara Shinosuke 5 tahun. Tak ada masakan yang saya tak tahu buat. Awak tahu tak? Awak ni nak lebih-lebih pula. Kalau fikir saya ni tipu, lain kali saya akan bawa masakan saya kemari. Idea yang bagus tu. Hei, apa kata hari-hari seterusnya semua orang di sini bawa bekal makanan yang mereka buat sendiri. Nak tak? Saya setuju. Maksudnya semua orang kenalah bertanding untuk tengok siapa yang akan jadi Master Chef ya? Master Chef lah, bukan Master Chef. Tapi semua orang sama sekali tak boleh minta bantuan dari Mama tau. Itu semestinya. Baiklah, saya akan serta pertandingan kali ini. Kamu semua nak buat tu boleh, tapi hati-hati dengan pisau dan api ya. Baiklah, semua setuju. Yeah! Saya kena buat bekal saya lah. Mama. Selamat pagi. Pandai kamu bangun awal ya sayang. Mama, kan saya dah cakap saya pandai buat sendiri bekal untuk saya. Tapi kan kalau ada yang kamu tak faham, nanti susah juga. Bahan-bahan semua dalam peti sejuk ya. Nasi pun kejap lagi masak lah. Terima kasih, Mama. Nenek sayang, kamu nak buat bekal kamu kan? Nenek sayang. Dah agak dah, tapi apa boleh buat? Janganlah asyik terbalikkan saja daging tu. Tapi
Tapi bukan macam tu. Bagi sini. Mama, Sayang, kamu pergi potong buah ya. macam mana yang lain? Semuanya Mama dah sediakan. Salad dan juga telur dadah sekali. Tapi saya tak boleh minta bantuan dari Mama lah. Selamat pagi. Kenapa kamu ni? Kenapa lambat bangun? Sebab tekanan darah nenek rendah lah. Mama tak boleh tolong saya. Tapi kan ini pertandingan, Mama tentu nak nenek dapat nombor 1. Tak kisah kan? Nanti cakap je lah nenek sendiri yang buatnya. Itu tak masuk akal lah. Awak terlupa pasal pertandingan bekam makanan ni. Alah, saya tak sengaja lah. Semua orang bangun awal buat bekam makanan sendiri, tahu tak? Biarlah, saya tak kisah pun. Kalau macam tu, baik saya jadi juri je lah. Awak ni. Wah, betul ke kamu semua masak sendiri ni? Hebatlah. Cikgu Yoshinaga, cikgu jadi juri di pertandingan ni ya. Baik, tak sabar nak cuba. Bo, kamu punya apa ya? Hari ni saya buat sandwich yang besar. Impaknya sungguh hebat. Isinya adalah timun, daging, telur rebus, cheese, sosis, lobak goreng. Isinya macam-macam awak letak. Macam sedap je. Cincang ni lah. Saya ni juri, jadi saya kenalah makan. Jangan pandai nak makan aja. Mestilah tahu menilai makanan tu. Jadi, tengoklah makanan saya. Itu hanya kiri ke? Bulat sempurna. Macam bola. Ya, hebat kan? Saya teringin sangat nak makan benda macam ni. Isinya bonito telur ikan kok salmon. Macam-macam saya letakkan. Baiklah, biar saya rasa awak punya. Cincang, awak gigit kepala saya lah. Nampak macam serupa. Maaflah tersilap. Awak sengaja buat macam tu. Tengoklah saya punya juga. Tipulah. Nampak sangat mama mereka yang buatkan. Ini tentu mama dia yang buatkan. Tapi mama saya pun tolong saya. Tak boleh nak cakap apa-apa lah. Hebatnya. Tapi nampak macam bekam makanan yang orang dewasa buat je. Taklah, hari ini saya bangun pukul 5 dan buat betul-betul. Buat bekam makanan macam ni memang cukup susah kan? Betul. Patut cakap apa dalam situasi macam ni. Baik saya diam ajalah. Sayur dalam salad ni memang dipotong dengan cantik sekali. Tapi cara kopek apple dia nampak sungguh buruk. Itu saya sebenarnya. Saya memang... Awak sebenarnya memang apa? Macam mana dengan nenek punya? Betul juga tu. Yang paling ketara di sini sama macam rasa makanan mama dia. Sebenarnya itu bukanlah saya. Kalau anak beranak yang masak, tentulah serupa kan? Yelah, bagai yang tak perlu serupa pun akan serupa juga kan? Teruk ni. Kalau dah macam ni, tak dapatlah nak kata siapa nombor 1. Cikgu akan bagi semua anugerah untuk usaha yang baik ni ya. Nasib Nasib baik saya lagi. lah.